Terapi Alam Sayangi Diri. Nama pembentang Latifah binti Hassan, KBPA, dan Nurhafizah binti Mahmud, KBPA. Sekolah Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Sultan Salehuddin, Alostar, Kedah, Malaysia. Terapi alam merupakan rawatan alternatif yang memanfaatkan elemen semula jadi tanpa penggunaan ubat atau pembedahan untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosi. Alam sekitar yang merangkumi flora dan fauna berupaya mengurangkan tekanan, meningkatkan fokus, kreativiti serta harga diri individu. Kajian menunjukkan aktiviti seperti berkebun dapat menurunkan tekanan darah dan hormon stres serta merangsang hormon gembira seperti serotonin. Pelaksanaan terapi alam dalam kalangan pelajar, khususnya melalui intervensi minda sihat dan program pembimbing rakan sebaya PRS, berjaya meningkatkan kemahiran komunikasi, kerjasama, disiplin serta ketenangan fikiran. Aktiviti seperti menanam bendi bukan sahaja menyokong intervensi mental, malah menggalakkan pembentukan pasukan yang harmoni dan berdaya tahan. Pernyataan masalah. Yang pertama, kemahiran komunikasi dalam kalangan pembimbing rakan sebaya perlu digilap, manakala pelajar yang dikategorikan krisis daripada saringan minda sihat perlu dibantu secara khas. Kedua, kekangan masa pembelajaran dan peperiksaan memerlukan satu kaedah melibatkan pelajar secara serentak untuk menjalani terapi tanpa mengganggu masa belajar. Tujuan projek ini ialah, yang pertama, untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar. Kedua, meningkatkan keterampilan pelajar. Ketiga, meningkatkan kemahiran komunikasi. Dan keempat, meningkatkan tahap kesejahteraan mental pelajar. Metodologi kajian. Kumpulan sasaran terdiri daripada dua kelompok iaitu ahli pembimbing rakan sebaya dan pelajar krisis hasil saringan minda sihat. Kaedah pengumpulan data. Pertama, melalui pemerhatian, kedua, tugasan mingguan dan ketiga, temu bual. Kaedah pelaksanaan. Pertama, mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal pada bulan Julai. Kedua, menulis kertas cadangan pada minggu kedua Ogos. Ketiga, melaksanakan tindakan pada minggu keempat Ogos. Keempat, membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan pada bulan September. Semua peserta diberi amanah menjaga pokok sehingga mengeluarkan hasil dan menghadiahkannya kepada guru, pekerja kebersihan dan rakan-rakan. Bagi saya rasa satu kepuasan sebab pokok tu naik dengan jayanya. Kan? Ya. Tindakan dan pemerhatian. Pelajar dapat berkomunikasi dengan lebih baik, dapat bekerja dalam kumpulan serta belajar memberi dan menerima arahan. Guru menjadi pemudah cara dan membimbing serta memberi galakan kepada pelajar. Didapati keyakinan diri pelajar meningkat dan dapat memberi ucapan dengan yakin dalam perhimpunan dan program 5 minit minda sihat. Berbanding sebelum ini, pelajar takut dan tidak yakin berucap di dalam perhimpunan. Impak amalan baik. Kita dengar apa kata peserta yang terlibat. Juga dapat sama-sama bekerjasama untuk menjaga pokok kami dan kami membahagikan tugas setiap minggu. Tugas kami berbeza-beza seperti menyiram pokok ataupun memetik bendi tersebut. Kemudian bagi saya juga, dia dapat menghubungkan hubungan silaturahim sesama kami. Saya fikir bahagian projek tu saya macam memang sentiasa senyum, sentiasa happy. Impak amalan baik ini ialah ahli PRS dipilih sebagai duta sahsia, juga terpilih sebagai peserta perempuan terbaik program pembentukan generasi madani peringkat kebangsaan Zon Utara yang diadakan di Perlis. PRS juga banyak membantu melicinkan program kolej. Selain itu, paling menarik, impak kepada seorang pelajar menyatakan bahawa terapi alam ini sangat memberi kesan kepada kesihatan beliau. Pelajar dapat tidur dengan nyenyak. Sebelum ini ada insomnia. Pelajar sibukkan diri dengan menanam pokok di rumah dalam kuantiti yang besar dan dijual. Pelajar seronok dan bahagia tambahan pula minatnya disokong oleh keluarga. Amalan baik ini terpilih untuk dibentangkan sebagai inovasi dan amalan baik peringkat daerah Kota Setar. Mendapat sijil pencapaian penarafan kebangsaan poster amalan baik program Minda Sihat dalam Konvensyen Minda Sihat Sekolah Peringkat Kebangsaan tahun 2024. Terapi alam ni, dia bagi kesan dekat kesihatan mental kamu. Bagi kesan sangat-sangat saya kata sebab sebelum ni petang kita duduk balik sekolah, saya duduk rumah, duduk dalam bilik. Kita macam kata nak rehat dekat dalam bilik main phone. Tapi lepas saya dah start
projek dengan family ni, saya start ada buat aktiviti luar setiap petang. Okay. Jadi bila masuk waktu lepas maghrib tu, rasa badan rasa penat, tidur pun senang sangat. Actually saya ada insomnia masa. Kamu ada insomnia? Ya. Sekarang? Sekarang ni dah habis aktiviti petang tu, dia penat, saya tidur. Senang tidur. Maksudnya kamu boleh tidur dengan nyenyak? Ya. Dan tak ada rasa terganggu tidur tu? Betul. Rumusan. Pelajar menjadi proaktif, lebih yakin dan motivasi meningkat serta sangat gembira dengan aktiviti yang dijalankan. Guru berpuas hati dapat mempelbagaikan strategi untuk membantu meningkatkan keterampilan pelajar. Keseluruhannya, amalan baik ini berjaya mencapai matlamat ditetapkan. Amalan baik ini menggembirakan dan memberi ketenangan kepada pelajar. Pelajar menanam dan menjual hasil sayur di rumah. Pelajar terlibat juga terpilih sebagai peserta perempuan terbaik program pembentukan karakter Gen Madani peringkat kebangsaan Zon Utara. Amalan baik ini terpilih untuk dibentangkan sebagai inovasi dan amalan baik peringkat daerah Kota Setar. Mendapat sijil pencapaian penarafan kebangsaan poster amalan baik program Minda Sihat dalam Konvensyen Minda Sihat Sekolah Peringkat Kebangsaan tahun 2024. Penerima seterusnya adalah dari Polis Tingkatan 6 Sultan Salihuddin Negeri Kedah. Pinggir sungai banyak nipah, sayang airnya terasa sepah, kasih sayang semakin berlimpah, jadikan hidupku semakin indah. Terapi alam, sayangi diri. Sekian, terima kasih.